Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekumpulan Bulan 5 Bimbingan dan Kaunseling ingin mempromosikan organisasi yang kami pilih, iaitu Befrienders Kuala Lumpur. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama Farid Amirul Aiman, yang kedua Muhammad Suhairi, yang ketiga Muhammad Ani Akil, yang keempat Muhammad Faris Ridwan, yang kelima Siti Nur Ainati, yang keenam Nur Ain Maisara, dan yang ketujuh Nur Izwin. Ini merupakan isi kandungan yang ada pada slide kami. Pertama, isi kandungan. Yang kedua, dana Befrienders KL. Yang ketiga, bagaimana NGO membantu dalam kesihatan mental. Yang keempat, impak perkhidmatan NGO terhadap individu dan masyarakat. 5, refleksi, dan 6, rujukan. Seterusnya, saya akan berceritakan mengenai Befrienders KL ini sedikit. Okey, Befrienders ini ditubuhkan pada tahun 1970, bertempat di Kuala Lumpur oleh sekumpulan rakyat Malaysia yang mengambil berat tentang kesejahteraan emosi masyarakat selepas berlakunya rusuhan pada 13 Mei tahun 1969. Befrienders KL ini juga telah melatih NGO sukarelawan untuk menyediakan sokongan emosi percuma dan sulit kepada klien mereka untuk mengungsikan tentang masalah mereka hadapi. Organisasi ini juga menyediakan khidmat 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui telefon dan email. Tujuan Befrienders ini untuk membantu individu yang berasa kesunyian, tertekan atau berfikir tentang bunuh diri. Okay. Moto utama Befrienders ini ialah kami mendengar tanpa menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izwin binti Kemal Samad. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang dari manakah Befriender Kuala Lumpur ini mendapatkan dana mereka. Yang pertama adalah Befriender Kuala Lumpur ini telah menerima sumbangan daripada orang awam. Dan dana ini dikumpulkan secara atas talian, antaranya melalui Touch and Go e-wallet, dan orang ramai juga boleh mengimbas kod QR yang telah disediakan seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Dan selain itu, sumbangan juga boleh dibuat melalui cek atas nama sedia berusaha The Befriender Kuala Lumpur. Seterusnya adalah dana ini adalah sangat penting kerana ia digunakan untuk menampung operasi mereka, termasuk bil telefon, bahan cetakan, latihan dan juga latihan sukarelawan, dan juga untuk membayar sewa bangunan yang disewa. Untuk poin yang kedua, dari mana NGO Befriender Kuala Lumpur ini mendapatkan dana adalah daripada sumbangan syarikat dan organis swasta. Sebagai contoh, syarikat Tasri Lilanti menyumbang RM20,000 kepada Befriender Kuala Lumpur hasil jualan biografi beliau. Sumbangan ini akan menyokong perkhidmatan kaunseling 24 jam dan program kesedaran mengenai kesihatan mental, serta membantu lebih ramai individu yang memerlukan sokongan emosi dan pencegahan daripada bunuh diri. Anda juga telah mengumpul dana melalui sumbangan fizikal. Sebagai contoh, mereka telah menyediakan kotak derma di tempat awam seperti universiti, pusat komuniti dan juga pusat membeli belah. Gambar di sini menunjukkan salah satu bentuk sumbangan tersebut. Dengan adanya kempen fizikal sebegini, mereka dapat menggalakkan lebih ramai orang untuk menyumbang walaupun secara kecil. Semua dana ini digunakan untuk memastikan perkhidmatan sokongan emosi dapat diteruskan secara percuma kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Di sini kita boleh melihat Befriender ini menjadi sebuah contoh kepada masyarakat kerana mereka ini adalah sebuah organisasi yang sangat penting untuk membantu pesakit-pesakit yang mengalami tekanan emosi ataupun cubaan untuk membunuh diri. Terima kasih Izwin. Saya Farid. Dalam bahagian ini, saya nak kongsi 3 cara utama Befriender bantu dalam kesihatan mental. Yang pertama, melalui pencegahan kes bunuh diri. Yang kedua, mereka sediakan khidmat sokongan emosi percuma dan terjamin kerahsiaan. Dan yang ketiga, mereka anjur sesi ceramah serta khidmat kesihatan mental untuk masyarakat. Jadi, itu 3 peranan utama Befriender dalam bantu kesihatan mental. Lepas ni, kawan saya akan terangkan dengan lebih lanjut satu persatu. Bagaimana mereka membantu? Yang pertama, melaksanakan bengkel pencegahan bunuh diri. Memberi kesedaran tentang tanda-tanda amaran bunuh diri supaya orang ramai bertindak awal dan mencegahnya. Seperti contoh, Befrienders KL menganjurkan bengkel untuk tingkatkan kesedaran tanda awal bunuh diri dan melatih orang ramai memberi sokongan emosi. Yang kedua, memberi khidmat sokongan emosi
percuma dan terjamin kerahsiaan. Tujuannya adalah untuk membantu orang ramai berkongsi masalah mereka tanpa rasa takut atau dihakimi atau dilaporkan. Tersedia kepada sesiapa sahaja yang merasa kesunyian, susah hati atau rasa nak bunuh diri. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangkan tekanan dan memberi sokongan kepada yang memerlukan. Mereka juga beroperasi selama 24 jam. Terima kasih Faris. Kembali lagi bersama saya. Yang ketiga, sesi ceramah dan khidmat kesihatan mental. Antara yang dilakukan oleh Befriender adalah mengadakan ceramah di sekolah, universiti dan komuniti. Yang kedua, mengatur kempen semasa Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk memperkukuhkan lagi kesedaran masyarakat. Sebagai contoh, pada November 2021, MMU dan Befriender Cawangan Melaka telah mengadakan ceramah Let's Talk About Mental Health sempena Bulan Kesedaran Pencegahan Bunuh Diri. Ceramah ini dihadiri lebih 70 peserta, termasuk akademia, industri kesihatan mental dan orang awam. Assalamualaikum dan hai korang. Pernah tak korang rasa tertekan sampai tak tahu nak luahkan kat siapa? Sebab itulah wujudnya NGO macam Befrienders KL yang sangat-sangat bantu untuk beri kesedaran tentang kesihatan mental dan juga pencegahan untuk bunuh diri. Mereka bukan sekadar cakap kosong tau. Mereka juga buat kempen, latihan dan juga bangkit. Contohnya, pelajar perubatan diajar cara mendengar dengan empati supaya boleh bantu orang lain yang tengah struggle. Bukan itu sahaja tau, tapi Befrienders juga pernah buat program kesedaran untuk pelajar di UUM KL. Siap buat sebelum MCO lagi tau. So, impact NGO macam ni sangatlah besar. Mereka bukan je bagi ilmu tapi juga jadi tempat sokongan emosi untuk masyarakat. Sekali, ingat ya, kesihatan mental itu penting dan kita semua boleh mainkan peranan. Setakat itu sahaja dari saya pas kepada Nur Ain Maisara. Sekian, terima kasih. Hai semua, hari ini saya nak kongsikan macam mana NGO seperti Befrienders mampu membantu ramai orang, terutama dari segi sokongan emosi dan juga menyediakan tempat yang selamat untuk mereka meluahkan perasaan tanpa rasa takut dan juga malu. So, antaranya ialah mereka menawarkan perkhidmatan 24 jam. 24 jam apa tu? 24 jam mendengarkan masalah atau perasaan yang mereka sedang hadapi, tekanan yang mereka sedang hadapi, masalah kewangan, masalah keluarga, masalah kawan atau sebagainya. Mereka menawarkan perkhidmatan atas talian dengan menghubungi nombor 0376272929 atau mereka boleh melayari laman web untuk bantuan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. NGO ni dia mainkan peranan penting dalam membantu individu yang sekarang sedang melalui waktu-waktu sukar. Mereka akan mendengar masalah, keluhan, tekanan yang sedang mereka hadapi. So, saya harap kita semua ni hargai usaha NGO sepenuhnya seperti Befrienders. Kalau kita atau orang sekeliling perlukan bantuan, jangan rasa takut, jangan rasa segan untuk cari bantuan. Mereka akan bantu. Ada lagi orang di luar sana yang akan bantu dengar kita. Jangan rasa kita sendirian. Kita ada lagi orang-orang yang sangat baik di sini. So, jangan rasa takut, jangan rasa malu. Dapatkan bantuan dengan segera. Takut nanti anda menyesal di kemudian hari. Baiklah, saya akan teruskan pada bahagian refleksi. Kami menyedari bahawa Befrienders Kuala Lumpur sangat penting dalam menyokong kesihatan mental masyarakat di Malaysia kerana mereka membantu individu yang tertekan secara emosi tanpa mengira latar belakang dengan empati dan kerahsiaan. Sebagai seorang pelajar, kita mestilah membantu dengan menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan mereka, menyertai program kesedaran kesihatan mental serta menggalakkan rakan-rakan yang memerlukan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, sokongan daripada masyarakat dan sukarelawan menunjukkan bahawa peranan NGO ini wajar, dihargai dan disokong. Melalui usaha bersama ini, kita dapat mewujudkan komuniti yang lebih prihatin, menyokong antara satu sama lain dan mengurangkan stigma terhadap isu kesihatan mental. Ini merupakan sebuah rujukan kami yang telah digunakan untuk menyokong fakta dan maklumat dalam pembentangan ini. Merangkumi laman rasmi Befrienders, laporan berita, artikel kesedaran kesihatan mental dan statistik berkaitan isu semasa. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.